Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini Cik Ani nak berkongsi cara-cara Cik Ani buat cookies melting suji. Ini dia kuihnya. Jom saksikan video Cik Ani ini sampai habis ya, cara-cara kita buat cookies melting suji. Okey, mula-mula kita cairkan minyak sapi kita ni sebanyak 130 gram ya. Dah cair, kita bagi dia sejuk dulu. Okey, sekarang kita buat adunan pula. Ini adalah bahan-bahan dia. Ni 250 gram ya tepung gandum. Ni 1/4 tepung soda ni, soda bikarbonat ya. Lepas tu ni baking powder setengah sudu teh, sedikit garam. Okey, kita masukkan ke dalam ni. Gula icing sebanyak 100 gram. Tadi saya sukat awal. Bila dia masuk angin dia jadi berketul. Boleh ayakkan dia, bagi dia hancur. Okey, ni kita gaulkan. Ni 2 sudu besar tepung suji ya. Nampak? Dia berbiji-biji. Macam ni. Gini. Sekarang kita masukkan minyak sapi yang telah kita cairkan tadi. Okey, macam ni. Kita tak ada masukkan telur ya. Masukkan je macam ni. Dan tengok ni. Okey, nampak? Kalau adunan kita kering macam ni, kita tambahkan sedikit je minyak sapi. Ni. 1 sudu. Ni serbuk badam sebanyak 100 gram. Okey, macam ni adunan kita. Nampak ni? Okey, adunan kita dah sebati macam ni. Okey. Sekarang kita perapkan dia. Tak payah lama, dalam setengah jam cukup. Okay, sebelum kita letak adunan kita ke dalam loyang ni, kita sapukan margarin ataupun butter. Kita tengok adunan kita yang telah terperap ataupun kita rehatkan. Begitu. Kita ambil. Kalau rajin pakai timbang-timbanglah. Ataupun ni kita pakai ni. Kalau pakai ni jadilah sama saiz. Kita korekkan dia. Kita lepaskan. Macam ni. Okey, dah pun siap. Sekarang kita nak bakar dalam oven selama 20 minit ya. Api atas bawah. Suhu 160 darjah Celsius. Itu ikut oven masing-masing lah. Okey, dah pun masak. Tu dia kuih kita. Okey, tengok biskut kita ni dah pun sejuk. Sekarang sini Cik Ani ada susu tepung, gula icing. Okey, kalau nak bagi make upkan dia ni, 2 ni boleh, gula dengan nestem boleh, nestem saja pun boleh ataupun susu saja pun boleh ya. Ikut selera masing-masing, okey? Ni gula icing kita campurkan dekat susu ni. Ni orang kata spa dia. Dia nak bersepa dengan susu dan gula icing. Okey, macam ni. Dah sebati macam ni. Kita ambil biskut ni. Letak bagi mandi.
lemak-lemak manis gitu. Nampak ni. Okey. Katok-katokkan dia. Oh, alah. Gini. Okey, ni dia melting suji kita dah pun siap ya. Dan kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya. Cairan biskut kita di dalam dia rangup. Dia tak berapa manis sangat. Sederhana je manisnya. Okey. Sekiranya ada yang alah leceh lah nak buat, susah lah cari tepung suji. Ni dia, kita dah siap. Beli je yang dah siap ya. Kalau malas buat, beli yang dah siap. Dia ada dua pilihan, nak buat ataupun nak beli. Tapi kalau nak rasa cepat, beli. Kalau nak rasa fresh, keluar daripada oven, sejukkan kejap, terus makan, kita buat sendiri. Tu dia. Cik Ani dah bagi dah idea ya.